Dua lah nang apa-apa. Ada ndak aduh di dia nan jadi masalah cek lah kalau kini-kini ku dah kali. Dan tagak di kacak. Ada nopor setengah kacak ada nopor setengah kacak. Nama nyumbik bandar apa 2 hari padang hujan salah 2 hari gua. Boleh kacik aje bandar. Sudah. Itu mak kirua. Mak kerambi. Bakok di sini nang mampang bandar. Kacik lah air ke bawah diang. Ya. Sarok lagi ha. Pempes kini campak ni kawan. Alah. Kau gak lain isi apa asoi kau. Gak mampu buku di dalam. Lain tak cilik. Deh. Alah, banyak orang pulang kampung nak. Si Tas ni pulang Pulang si Tas. Maksudnya balik ni baju tu. Baru kau jago juga tu. Kau jadi alang. Saya je mengecek jang. Dia bulan puasa ko banyak ibadah yang. Lalu ibadah You ibadah tu nak terketu delek ku. Sajak sahur lai. Alah ndak berbuku orang tu nak ibadah nama dia tu. Ndak ngarati yang dah. Nama ndak mengarati dia delek. Dari sahur lai. Alah ndak tu buku orang lai. Tu baru kajaguang lu. Ibadah cara kamar terketu. Tidur di bulan puasa adalah ibadah. Jadi berarti semakin lama awak tidur, semakin banyak awak dapat ibadah. Semakin banyak awak berinfak, semakin banyak awak dapat pahala. Itu. Tu nak ibadah nama tu. Tu lepas sula nama nak lalok san. Ulah nak do puasa dah. Istilahnya terkait tu. Puasa kau untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk ulah. Mak ada puasa ulah dia. Kini ada puasa bulan Ramadan. Obat tu puasa bulan Ramadan lek. Tapi istilah kicik-kicik orang lah kanyang paruk tu lalok selai. Nan tak tu besoknya. Ula nak. Lah kanyang paruknya lalok. Ulah je dah kantik lah. Dah lalok. Ayolah hantar. Kan banyak keraju ke di kakak. Tu baru beramal awak lek. Baru beribadah awak. Ang mengecek sana pandai. Ang bulan puasa ada keraju ang. Dek keraju nak adu nang kedeng kakak. Lah selesai di Densa 2 menjelang bulan puasa ko. Tu penjelik sawah dik. Orang guru masjid tu orang nak pai je. Ang lagi pipe lalok selakin. Kerja yang penting hadir yang. Enggak ada maaf. Yang baru orang 2 hari ku pe tarawih lu lah pandai lah majak Jaden. Tak mau dia ajar, tak mau dia kicik kan. Kerja Nama orang nak sesuai je bantu lah. Kau nama Roy. Bantu aku lah. Tak manakah? Kan banyak nama lain tu. Kau dan nama dia nak Dinda kan bisa disingkat Idin. Idin Panggil san si Roy. Tak bisa dah. Dia siapa panggil? Roy. Oi. Tu hilang R. Enggak pakai R. Udah kecek kan. Roy panjang bibir aku mau lebih-lebih mengecek. Lah si Roy hemoy. Iyo si Roy. Itu Padi Den lah. Padi Den. Oh pada sinan ka. Mulai sawah kuah sapirian kuah. Sapirian tua. Sapirian tua. Sawah Den. Sapirian katanya. Ciek 2, 3, 4. Tu sawah Den lah. Lama dah awak menjojuk deh. Kan dah Den tanam tu sehari dah. Berapa pirian? 3 piriang api kok diisiin ke piriang tiuk makam makan orang sa kampung dinya. Awak lah. Mula dia lampayu ni sampai yang ni mah. Tu sawah tu Andak sawah awak tu. Awak 2 pirian. Orang cak pada kacak ah. Lu tabik. Alah cari donda ayang Kayu dia kaput lah habis ah. Saya ndak ayang je tu. Op. Jadi kau baru lapis ni. Baru dia nang kicen. Sapi baru sapu tang lah lapis baru mentoh tang. Nama sekadeng ku marah-marah baru dia lek.
Gigi yang dia sama gigi waria tu kena kecil pun. Marang sana. Ndak do marah berbulu muka ndak. Ayi lai kadang tang. Mai tarandam padi dia nyo sado. Bala lai. Kau paraan Den. Para lado kau paraan Den. Jo pamatang nak pijak ko punya den lo ah. Ku para den lo ah. Oh, Tanya. oksigen di siku kau punya angin Den. Oksigen ye ndak oksigen punya Allah. Tu ndak ada punya wak sado. Punya Allah sado Den lah. Dia siapa namanya? Tuan muda. Tuan muda. Jo pamatang ko ah. Pamatang tuan muda. Oh, tuan muda ya. Batu panjangnya ranyo. Kanyo lado kat stek. Yo gak sapo lah, gak saon seperempek. Ku lado dia sedang rancak-rancakna meker membunga nyo gini nah. Yo yo rancak ban. Bola roi dado ke batu boleh bosoi. Aduh. Dai sisi susahku ko. Ada saya. Nanti mungku ah. Bola ndak baik tu. Tu rancak lah dua. Kau dan juga pek simeh tahu beko aku. Onde. Kali ampe 5 do kacik sekilo ke ni. Maya lah. Nyo lai pai. Nyo lai tu muda je nyo. Di kampung awak sekilo ko. Ampe 5 lapis suria dia sebungkuk kadang ko lah. Di karab ye rasa keramat. Biari tanggung le. Baroi. Ha. Alah. Dapat setiap. Dapat setiap banyak ikut. Kula du deng ka. Sakit. Tek. Seperempek. Ikut dah meminta namu ko. Kula menjajah benar roi 4 dia mah. Biar. Tu sakit. Tek. Dak amu ikut sakit. Campur ubi di rumah. Mulai ubi ko. Ikut menandeh namu ada ko menandeh namu mah. Ko ikut lah 200 pitih roi kedua lah pitih lai. 200. Lepas Barai landu kacik saya banjir gini lah. Tu pai pokok. iyo lah do kacil tu iyo kan banjir petang jadi nyak dia sapu lo dah lah kamang galai korang lai. Dit. Tak ada dayang deh. Bawa lah bang, menayang bawa lah. Lebih rabah ke padi tempat dia. Dia ke padi. Itu. Tu ah. Nak masuk ke sawah tu ah. Oh, bawa lah bang, nak batu video api di rumah bawa lah. Dia. Bawa lah. Mudah. Mumbang bawa kai dah batu. Ada. Mana yang karambi nan nusa nama lu selesai dah go. Jangan dia ali-ali otak nan lado tu tetek lado den. Lado murah ni deh. Yo kok lado murah kok lado mahal kai. Pajal. Ada sanju ah. Mandi je lu ah. Lah. Yo kok lado sanju dia. Mak minta saketek tu mabih namu nak. Isu sebut lah. Bajajah mana ada namu mah. Ada utang ada 150 roi. Lado den kok murah kok mahal kok lado lado den kita terserah di den. Lado den. Udah mengarah sini ke den. Dia enggak berkeleperan sembibi muncung tu mengicek. Si Roy. Mangan. Entahlah doang enggak sekawik deh kecilnya ke den deh. Baon lah deh. Ada nagih dah. Atu alai. Panu asoi kadang udah nyuan kabek. Kanyo untui urang sebelah rumah guys. Jo lado den tu. Karancak deh din. Baniaknya magih orang nama. Daripada tak buang-buang lah doang. Den lain niat dah magih urang dah. Cuma ndak inyo loh. Dia menanam sari tu ah. Hanya kecepen apa dan tanah dan. Sini pun kini tu ah. Dia lah kalau lado juga buah lado dan. Enjak dah ha. Kau ndak ikhlas sama mangam baragi ke orang din. Turu-turu atiang nama. Alah. Wah kau ngarabah padi orang lek. Tuang rabah-rabah padi orang tak ketu. Tu mangku dan kicik kalau menanam karambi tu. Jangan di pematang sawah orang di tanan. Ndak ada orang sedina kali ku selain dari yang lagi. Sudah hang aja dah nampak dia ni lek. Dah hang je lek. Nak membuat musibah santaron. Antanan karambi di sawah tu tekai kuah. Punah sawah dia. Ndak. Rabah-rabah padi dia. Berapa kali dia mengicik dia tadi. Hang je lek. Rabah padi dia. Lesoh. Maka babuah padi lek. Panjul kancing panjul. Ratu nak ratu inyo.
sawah nak sawah inyo. Dia nak habis nak layang-layang nak jatuh kapur kalau muju. Hidin nak habis sawah dia. Sawah hidin inyo lah nak melunguk-lunguk. Sakit sih paruk. Perlu kau dia minta ke Hidin tadi. Habislah bang cik. Kau nak panju kau. Ada lah ni kata. Anak aku nak awak apa payah. Kemarin kali lain kau dia langit lah dia. Patang sudah dambun punggung tu. Tukar rancak ang lelek. Rancak dekat tu. Di berasin tu. Di sisik dengan dayang tu. Kau nak ke sawah baik lesuh padi sadu dekat tu. Akan nak rancak si padi orang dia. Patut orang dapat padi 500 petang. 150 gara-gara petang kadang biar awak. Kamari lapeh sana apa tu. Di sisik di berasin. Rancak dekat tu. Iyo rancak itu tujuan tadi nah. Oh sawah-sawah sian. Kan nak sawah hang dah. Enggak. Tu mengalang nama deh. Dia magi tahu. Tak perlu hang dia tahu dia dah. Tu siapa nak dia magi tahu dia. Culang fikir. Tu ala nang apa-apa. Ada ndak adu di dia nan jadi masalah cik lah kalau kini-kini ku dengan dia. Aduh. Aku nak buka langkah ada kaca di midun yang. Tu kali tu kaca nah. Aku ada panjang ke midun nah. Den tagak di kaca. Ang tagak di mana? Nopor setengah kaca ada nopor setengah kaca tu. Ang tagak di midun. Iyo. Masalah. Pungkang. Pukul dah. Kau menayang ha. Hage. Jamu. Lah, pilih kecil ni. Lepas ni dia menang. Bil. Den Setengah lah. Lah. Dia main taruh keramik standar saya kau. Deh. Lah. Buka taruh. Dah. Oi, bantu nonton kaca midun lah, Rasa nonton kaca midun lah, ada sakit ah. Woi, betul. Dia tu kaca tu pasti mana muka nak. Woi, you sakit ah. Dia tu pasti mana dan taruh buku putih pada hasil yang mun. Sakit. Onde.